Bakat yang aku ada langsung tak berguna. Sehinggalah aku hampir dibunuh oleh mereka di naraku itu. Mulai hari ini, kau dikeluarkan daripada pasukan. Apa awak cakap ni? Yes, kau patut berhenti. Kejar dia! Kenapa? Aku tak nak mati! Aku tak boleh mati lagi. Tapi aku tak ada cara nak lawan mereka. Yang aku ada cuma bakat aku gajah tembahat saja. Kepada Tuan Light, saya berikan ketaatan yang tidak berbelah bahagi. Berani kau kurang ajar di hadapan aku. Jangan ingat kau akan mati dengan mudah. Awak buatkan Tuan Light tak selesa. Neraka saja tak cukup untuk awak nanti. Serahkan kepada saya. Saya akan buat dia terseksa. Apakah arahan Tuan? Hasrat Tuan Light adalah hasrat saya. Aku nak jadi kuat. Aku nak balas dendam dengan tangan aku sendiri. Aku akan pastikan. Kami semua perlukan Tuan. Aku percayakan mereka dan mereka cuba bunuh aku. Semuanya sebab aku ni lemah. Kita perlu cantas bencana itu sebelum terjadi. Jika Tuan bertegas mahu membalas dendam, Tuan tak perlukan belas kasihan. Mari. Baiklah, jika begitu, biar saya mulakannya. Bersyukurlah kau akan jadi batu loncatan aku dan pergi mati! Jangan berlagaklah manusia! Kisah dendam yang menggoncang dunia kini bermula. Aku takkan maafkan kau semua. TV anime Gajah Tempahan. Tak sabar aku nak tengok wajah kehampaan yang kita akan lihat nanti.